Baik, Alhamdulillah, Puan Ros Zita Ibrahim, Tuan Badrul, Alhamdulillah, Puan Emma Rahmah, Alhamdulillah, Puan Fauziah Ismail, Alhamdulillah. Tahniah awal hari ni, no? Puan Asnah, Alhamdulillah. Puan Nur Hayati Yati, Alhamdulillah. Rabi'ah, Puan Rabi'ah Ruby, Alhamdulillah. Tuan Muhammad Latafi, Alhamdulillah. Puan Zai, Alhamdulillah. Puan Umi, Alhamdulillah. Baik tuan-puan sekalian, Alhamdulillah, insyaAllah. Minta share dengan sahabat-sahabat, insyaAllah. Moga-moga kita bermanfaat pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada hari ini siri yang ke-44. Selamat datang tuan-tuan, puan-puan ke live Facebook Pusat Pakar Al-Quran Malaysia. Dalam misi kita bantras buta Al-Quran tanpa kos, secara percuma. Siapa-siapa saja boleh ambil. Dan misi kita setahun 8 bulan, insya-Allah kita akan khatam 30 juzuk bersama-sama, sehari satu muka, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada hari ini tema kita tema yang ketiga. Tuan-tuan tulis di ruangan tema yang ketiga. Tema yang ketiga nak membicara tentang mat tamkin. Tentang mat. Jadi kita khusus tentang mat tamkin. Kita dah belajar ada beberapa mat. Antaranya mat badal dah selesai dah. Antaranya mat wajib, mat jaiz pun dah selesai dah. Antara yang lain kita dah belajar ada tentang apa? Mat tak silap saya mat lin pun kita dah selesai dah. Tak apa pun kita rujuk pada nota lah. InsyaAllah pembelajaran kita ni tidak akan ketinggalan. Tuan-tuan sekalian, satu tajuk pun tidak akan tinggal, insya-Allah. Baiknya kita ada rekod no? Dan pada hari ini tuan-puan sekalian, kita nak belajar mat apa? Mat tamkin. Mat tamkin. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tolong komen Zat, pernah tak dengar mat tamkin? Pernah tak dengar mat tamkin tuan-puan sekalian? Semalam kita keliru tentang mat tamkin no, tuan-puan sekalian. Mat tamkin ni dia ada 3 ya. Ada 3 huruf ya. Macam tu. Baik tuan-puan, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kata mat tamkim, bukan mat tamkim. Bukan tutup mulut, mat tamkin, kin. Bukan tutup mulut kena buka mulut, mat tamkin. Ya, baik tuan-puan yang dirahmati Allah. Ya, baik. Mat iwaq pun kita dah belajar dah hari tu. Mat iwaq pun kita dah belajar dah hari tu. Baik, ejaan dia macam mana tuan-tuan sekalian? Ejaan dia macam ni. Mad tamkin. Sekejap sekali lagi. Mad tamkin. Mad tamkin. No. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, mat tamkin. Mad tamkin. Okey, baik. Dalam bahasa Melayu ejaan macam mana? T-A-M-K-I-N. No, mat tamkin. Baik tuan-puan sekalian, dia hanya berlaku pada huruf ya sabdu sahaja. Dia hanya berlaku pada huruf ya sabdu, yang mana ya sabdu tersebut berbaris kasrah. Berbaris kasrah. Macam tu tuan-tuan sekalian. Dia hanya berlaku pada ya sabdu
yang berbaris kasrah. Hanya berlaku pada ya sabdu yang berbaris kasrah. Okey, baik tuan-puan sekalian, boleh faham no? Dia hanya berlaku pada huruf ya yang bersabdu, ya yang bersabdu tersebut berbaris kasrah. Baik. Kemudian diikuti dengan huruf ya mat. Ya mat. Nah, tuan-puan sekalian. Hak ini ya sabdu, hak ini ya mat. Ya mat. Ya mat. No? Hak yang ni ya sabdu berbaris kasrah. Ya sabdu berbaris kasrah bertemu dengan ya mad. Bertemu dengan huruf ya mad. Tuan-puan sekalian, maknanya ada berapa ya? Ada 3 ya. Yang sabdu ni ada dua ya. Satu tambah satu lagi ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang ya ini ada 1 ya. Semua ada berapa ya tuan-puan sekalian? Ada 3 ya. Ada 3 ya. Baik. 1, 2. Mai mana? Mai pada ya yang pertama yang ada sabdu ni ada 2 ya. Sebab apa? Ada syaddah. Bila ada syaddah ni ada 2 huruf lah. Bila syaddah ada 2 huruf ya. Ya yang kedua ya sukun. Hak ini. Maknanya ya ada 3, 1, 2, 3 ya. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh faham no? Betul dah tu. Berlaku pada ya sabdu yang berbaris kasrah bertemu dengan ya mat. Ya sabdu. Ya sabdu yang berbaris kasrah bertemu dengan ya mat. Semuanya ada 3 huruf ya. Ada 3 huruf ya. Tuan-puan sekalian. Semalam cukup syarat tak? Semalam tak cukup syarat. Semalam yang kita belajar kemarin tu, sebab apa Abi kata mat tamkin? Penin. Tuan-puan sekalian. Semalam ada 2 ya je. Ya pertama dan ya kedua. No tuan-tuan sekalian. Malam ada 2 huruf ya. Bila semalam ada 2 huruf ya, dia dinamakan mad asli. Kalau 2 huruf ya dinamakan mad asli. Kalau ada 3 huruf ya barulah dinamakan mad tamkin. Tu pun ya yang pertama tu ada tanda syaddah yang berbaris kasrah. Okay, baik. Semalam yang contoh tuan-tuan sekalian. Semalam yang kita pening lalat tu. Yuhyi ataupun uhyi. Tuan-tuan sekalian. Baik, kita cuba tengok ayat semalam. Ayat semalam 258. Ayat 258. Sampai cuba tengok muka surat sebelah 43. Ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Yuhyi. Semalam punya ya, yuhyi. Macam tu tuan-tuan sekalian. Yuhyi. Ada 2 huruf ya. Ya pertama, ya kedua. Baru ada 2 ya. Dan ya yang pertama pun tidak ada syaddah. No? Memang berbaris kasrah, tapi ya pertama tidak ada syaddah. Ya pertama tak ada syaddah yang pertama. Ada 2 huruf ya saja tuan-tuan sekalian. Dia syarat hak ini ya. Kasrah saja ada. Syaddah tak ada. Kalau semalam ada syaddah, ya mat tamkin. Bila tak ada syaddah tuan-tuan sekalian, maka dinamakan mat asli. Dinamakan mat asli. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh faham tak?
No, kadang-kadang kita mengaji tuan-tuan sekalian dia jadi pening. Lepas tu orang yang tak mengaji tak pening mana pun. yang mengaji ni jadi pening. Nu terima kasih Abu Wasim mesej saya. Dia tahu Ustaz pening tak? Semalam terima kasih dengan Abu Wasim. Terima kasih Abu Wasim. Dia bukan apa nak tuan-tuan sedang kita keliru kan tak tahu kita keliru. Okey, terima kasih banyak Abu Wasim. Tuan major kita ni alim tajwid tuan-tuan sedang. Bukan ustaz pun, major. Tapi alim tajwid. Jadi satu lagi tuan-tuan sekalian, satu lagi. Wa yumitu qala ana uhyi. Hak ni pun adalah mad asli juga, ada dua huruf ya. Hak ni pun adalah mad asli juga, ada dua huruf ya. Kalau ada syaddah, terus kata mad tamkin. Tak ada syaddah, mad asli. Baik tuan-tuan sekalian. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dah selesai dah mad tamkin, tapi cumanya contoh dia macam mana? Contoh. Baik, kita ambil contoh lah. Baik, sebelum saya padam, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ingat lah. Mad tamkin ni syarat dia mesti ya pertama tu, ya pertama dia ada dua huruf ya saja ditulis. Ya pertama syaddah baik kasrah, ya kedua tu sukun. Kiraan dia mesti 3 ya. Syaddah ni ada 3 ya, 1 2. Walaupun dalam penulisan kata 1 ya tapi ada 2 ya, 1 2. Yang sukun ni ada 1 ya. 1 2 3 ya. 3 ya cukup mad tamkin. Okey, baik. Padam. Baik, contoh pula, contoh mad tamkin tuan-puan sekalian, contoh mad tamkin. Wan nabiyina. Contoh mad tamkin. Contoh yang pertama, nabiyina. Tuan-puan sekalian. Baik tuan-puan sekalian, ini adalah contoh mad tamkin. Ini adalah contoh mad tamkin tuan-puan sekalian. Baik. An-nabiyina. Okey, baik tuan-puan sekalian, kita kira macam ni. 1 2 3. Baik. Yang pertama tuan-puan sekalian, ini adalah huruf ya syaddah. Ni ya syaddah Baik. Baik, ya yang kedua tuan-tuan sekalian, ya yang kedua adalah ya sukun. Ya yang kedua adalah ya sukun. Baik. Hak yang ni mai mana tuan-tuan sekalian? Hak yang ni mai kepala ya. Kepala ya. Buang ekor dia, tinggal kepala saja. Ni tinggal kepala, mai letak di sini. Macam tu no. Okey, gambar agak kabur no. Gambar agak kabur. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah contoh yang pertama. Maknanya ada 2 ya lah, 1 2 1. Maknanya ada 3 huruf ya. Okey, baik tuan-puan sekalian, itu adalah contoh lah. An-nabiyina. Contoh yang lain, ummiyina, rabbaniyina, huyyitum. Baik, tak apa tuan-puan sekalian. InsyaAllah saya akan tulis di dalam nota. Esok tuan-tuan tengok nota tu ada beberapa contoh, ada beberapa contoh mad tamkin. Tuan-puan sekalian, insya-Allah esok saya akan tulis di dalam nota ni, tuan-tuan merujuk dalam nota tu. Okey, baik tuan-puan yang sekalian, insya-Allah kita terus bacaan Quran mad tamkin ni ingat macam ni lah. Dia ada dua ya. Ya yang pertama tu tanda syaddah berbaris kasrah, ya kedua tu sukun.
Baik, ada 2 ya dalam penulisan, tapi kalau ikutnya dia ada 3 ya. Dia ada 3 huruf ya. Tuan-puan sekalian, sebab apa? Ya syaddah tu dah kira 2 ya dah. Ya yang sukun tu kira 1 ya. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham no? Kita mengaji cara-cara kampung ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita ulang-ulang lah. Kita ulang-ulang, kita mengaji secara santai lah nah, tuan-tuan sekalian. Baik. Muka surat 44 Suratul Baqarah juzuk 3 ayat 260. Ayat 260. Esok tengok nota lah. Terima kasih banyak Abu Wasim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita baca Fatihah tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik tuan-puan sekalian, mat tamkin ni hanya berlaku pada huruf ya sahaja. Dia hanya berlaku pada huruf ya sahaja nah. Okey baik, kita terus pada ayat yang muka surat 44, muka surat ayat 260. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qa, jangan baca wa idh qa, tak boleh nah. Wa idh qa. Wa idh qala Ibrahim baik tuan-puan sekalian, Ibrahim tu ada apa? Ada ya mat. Dia umai kepala ya saja, tak umai huruf ya, dia umai kepala ya. Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Mauta bukan mauta ma asli. Alif lam pada al-mauta adalah alif lam qamariyah. Sekali lagi tuan-puan sekalian, 1 2 mula. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Macam tu no. Baik, terus lagi. Qala awalam lam, bukannya lam. Qala awalam tu'min. Macam tu. Tu'min, min. Tuan-puan sekalian, min. Baik, nun sukun tu sifat dia apa? Sifat dia gunnah. Tempat parking dia kat mana? Tempat parking dia adalah Khaysum, tuan-puan sekalian. Tu'min, min. No, sekali lagi. Qala awalam tu'min. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Qala bala, bukan bala. Qala bala, la. Tuan-puan sekalian, tempat parking huruf mat kat mana? Jauh. Bala, bukan lam tu. Itu tempat parking dia, rumah dia kat jauh. Jauh ni maknanya kerengkung, rongga, kerengkung sambung dengan rongga mulut. Itu jauh, tuan-puan sekalian. Qala bala walakin liyatma'in. Qalqalah ini qalqalah tengah jalan. Huruf ta adalah huruf qalqalah, duduk tengah jalan, qalqalah sughra. Liyatma'inna qalbi. Baik, nun syaddah tempat parking dia wajib Khaysum. Hukum dia adalah wajibal gunnah.
liyatma'inna qalbi. Qalbi. Qa membulat mulut kita. Qal, senyum balik. Qalbi. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, baik. B tu mat apa tu? Mat asli. Baik, terus lagi. Qala fa khudh. Khudh. Khu muncul mulut. Khudh. Tu lidah keluar balik. Senyum. Khudh. Qala fa khudh. Senyum. Ra membulat. Nah, bagi tebal. Arba'atan minat Tay. Bukannya tay. Ya mat itu, ya sukun tu, ya lin. Sebab apa? Sebelum dia ada bagi fathah. Tayri fasurhunna ilaik. Baik, perkataan ilaik apabila berhenti mat lin. Ya sukun tu sifat dia adalah lin. Baik, kaf yang mati itu tuan-tuan sekalian, laik. Hamas, sifat dia hamas. Sekali lagi, 1, 2 mula. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Ya, baik tuan-puan sekalian, terus lagi. Thumma, lidah mesti kena keluar nah. Thumma ja'al ala la. Itu jauf lah. Itu tempat parking dia adalah jauf. La. Jauf ni tuan-tuan sekalian, makhraj jauf ni, anggota jauf ni, dia hanya berlaku pada huruf mat sahaja ketika mana panjang tu. La. Bukan lam tu. La itu tempat parking dia lisan. Lepas tu yang jauf, yang mat pada lam tu. La. Apabila kita sebut huruf la, lidah kita akan lekat naik atas kan. Itu makhraj lam, lisan. Apabila lidah kita jatuh bawah, la. Apabila lidah kita jatuh bawah, itu adalah jauf. Dia hanya ambil huruf-huruf mat sahaja. Alif, waw dan ya. Ketika mana panjang tu jauf lah. Kerengkung lah tuan-tuan saya. Rongga kerengkung, sambung rongga mulut. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Tuan-puan sekalian, kalau an kena baca dengan ketika mana kita berhenti mat iwaq. Tapi kalau sekiranya baris dia juz tak bunyi dah tu. Kalau in juz tak bunyi dah tu. Kalau i u pun tak bunyi dah. An saja yang bunyi buang satu baris, tinggal satu baris, jadi mat iwaq, panjang 2 harakat. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lagu tu no. Juz, bukan juz. Juz'a. Terus lagi tuan-puan sekalian. Thumma da'uhunna ya. Thumma da'uhunna ya. Bukan ya. Jangan baca ya. Ya. Jangan baca ya. Macam tu tuan-puan sekalian. Ya'tinaka sa'ya. Bukannya sa'ya. Jangan baca sa'ya. Bukan sa'. Itu hamzah. Sa'ya. Nah, jangan baca sa'ya. Tuan-puan sekalian. Sa'ya. Baik, ya tu mat apa tu? Kalau berhenti mat iwaq. Kalau sambung, tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham ma'al gunnah. Nah, tuan-puan sekalian, macam tu kaedah dia. Baik, ulang balik. Thumma lidah pula. Thumma da'uhunna
ya'tinaka sa'ya. Ya, baik. Terus lagi tuan-puan sekalian, wa'lam, lam, bukannya lam, lam. Wa'lam an, dengar bagi cukup. Wa'lam anna Allah, bukan Allah, bukan no, na, Allah azizun hakim. Apabila kita berhenti, sifat mim tu adalah gunnah. Sekali lagi tuan-puan sekalian, wa'lamu anna Allah azizun hakim. Baik, hakim tu adalah ma'rid li sukun. Ketika mana berhenti, ma'rid li sukun. Tapi kalau sambung, maklin. Baik tuan-puan sekalian, minta tolong komen. Audio ada tak? Okey tak audio? Tuan-tuan dengar tak suara saya? Baik. Ayat yang seterusnya, ayat 261. Mathalul ladzi jangan macam masa, mathalul ladzina yunfiquna amwa, bukannya amwalahum fi sabilillah. La, tuan-puan sekalian, ketika mana berhenti, la. Kalau berhenti, ma'arif sukun. Tapi kalau kita sambung, sabilillahi kamathali habbah. Kalau kita sambung, mat asli, kamathali habbah. Tuan-puan sekalian, bah, bukannya bah, baik. Kalau lahjah Melayu, kamathali habbah, bukan bah, senyum sikit, macam tu, no, tuan-puan sekalian. Baik, ulang balik. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Kamathali habbatin ambatat. Baik, kita jumpa dah. Kita jumpa apa? Kita jumpa mim, bentuk dia lampu jalan raya. Kita jumpa mim, bentuk dia lampu jalan raya, tuan-puan sekalian. Hukum dia apa dia? Hukum dia adalah iqlab. Nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, iqlab. Batat. Tu main mana tu? Batat. Baik, itu hamas. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah. Baik tuan-puan sekalian, selepas huruf mim ada apa? Ada alif. Alif itu adalah alif hazaf. Buang tu alif tersebut, no? Mi'atu habbah, bukannya bah. Okay, baik tuan-puan sekalian. Sekali lagi, 1, 2, mula. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah tuan-puan sekalian. Baik, untuk iqlab, tuan-tuan nak buka mulut sedikit pun boleh, nak tutup mulut rapat pun boleh juga. Dua-dua betul belakang. Jangan berkelahi, sudah. Macam tu, no? Baik tuan-puan sekalian. 1, 2, mula. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Baik, muka surat 44. Kemudian tuan-puan sekalian, wallah, bukan wallah, bukan wallah. Macam tu tuan-puan sekalian.
Wallahu yudha. Lidah duduk tepi. Dha. Sifat ada istitalah. Dha sifat ada istitalah. Kita tak belajar lagi. Nanti kita belajar. Dha. Lidah duduk tepi tuan-tuan sekalian. Dha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Nun mati bertemu dengan huruf ya, idgham ma'al ghunnah. Man yasha. Mak wajib apabila kita berhenti, maka boleh baca sampai 6 harakat tuan-puan sekalian. Asal dia 4 ataupun 5 sahaja. Bila berhenti tambah 1 lagi, boleh baca sampai 6 harakat. Nah, sekali lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Wallahu bukan wasi'un ali. Baik tuan-puan sekalian. Bukannya bukan un. Baik, tanwin bertemu dengan huruf ain, apa hukum dia? Tanwin bertemu dengan huruf ain, apa hukum dia tuan-puan sekalian? Hukum dia auhin kha'ahu idgham izhar halqi ada 6 huruf. Jangan dengung. Wasi'un tuan-tuan sekalian, muncul mulut, belakang dia ada nun tapi tak nampak dan tanwin. Setiap tanwin ada nun di belakang dia. Alim di belakang tu. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Wallahu wasi'un alim. Baik tuan-puan sekalian, terus lagi nak ayat 262. 262 nah. Alladhi bukan الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Lah tu mak apa? Lah tu adalah ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun. Lillah. Kalimah Allah lafzul jalalah. Kalimah Allah lafzul jalalah. Okay, baik tuan-puan sekalian, sekali lagi. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Thumma lidah mesti kena keluar, dan bunyi dengung tu bagi lama sikit, 2 harakat. Thumma la. Jangan baca thumma la, tidak ada dengung, mesti kena ada dengung, 2 harakat. Thumma la. Tuan-puan sekalian, berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan pengalaman saya duk jadi guru Quran, kebanyakan kita ni boleh baca Quran tapi dengung dia tak mau dengung panjang, dia tak mau dengung cukup. Dia kira nak pergi ke depan je, dengung tak habis, dia kira nak pergi ke depan. Tuan-puan sekalian, jadi apa, kalau ikutnya kita kena dengung. Tak percaya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan cuba dengar orang duk baca dan tadarus Quran time bulan puasa. Kebanyakan boleh baca tapi dengung tak cukup. Contoh dengung tak cukup macam mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Padahal la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi, kita baca man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Padahal man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Baik tuan-puan sekalian, dengung baik cukup, no? Tempat dengung mesti kena ingat bahawasanya dengung mesti kena cukup 2 harakat. Kadang-kadang kita baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Paling senang sekali, surah paling senang sekali qul a'udzu birabbin nas. Tu pun ramai yang baca salah, tak dengung 2 harakat. Nah, tuan-puan sekalian kena dengung macam mana? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Kita baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Bukan buku cerita, nah. Bukan berita. Baca berita tak apa, tak ada dengung. Tapi baca Quran mesti kena ada dengung, tempat yang mesti kena dengung. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم. Berhenti di situ. Jangan berhenti pada adha. Tak boleh. Sebab apa? Atas tu ada ya apa? Ada lam apa? Ada lam alif. Lam alif yang kecil tu. Bila kata ada lam alif, tuan-tuan sekalian, lam yang kecil itu dinamakan mamnu'. Tidak boleh kita berhenti. Kalau berhenti, waqaf qabih, waqaf yang tak bagus. Tak boleh berhenti di situ. Kena sambung satu perkataan. Adhallahum. Baik tuan-tuan sekalian, sekali lagi nah. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم. Baik, berhenti di situ. Kemudiannya, lahum ajruhum inda rabbihim. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, lahum ajruhum inda rabbihim. Baik, terus lagi. Wala khawfun. Baik tuan-tuan sekalian, waw ini waw lin. Sebab apa? Sebelum dia ada baris fathah. Wala khawfun alaihim. Jangan baca alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tak boleh macam tu, no? Lahjah Arab. Ghairil maghdubi alaihim. Okay, baik tuan-tuan sekalian, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Senyum balik tuan-puan sekalian. Nah di belakang dan bunyi spring di belakang. Gunnah. Sifat dia gunnah. 1, 2 mula. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya baik tuan-puan sekalian, ayat yang 263 pula. Qaulum, bukannya qulum. Jangan kata ustaz baca qaf dhammah, bukan qaf dhammah bunyi macam ni. Qulum. Kita baca qaf berbaris fathah. Qaulum. Nah tuan-puan sekalian, qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yasba'uha adha. Adha tu mak apa tuan-puan sekalian? Tuan-puan tulis di ruangan, adha itu adalah mat'i wa. Macam tu, no? Jangan kata mak asli pula. Mat'i wa. Nah, adha. Sekali lagi tuan-puan sekalian, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yasba'uha adha. Baik, kita baca Quran ni biar bagi lambat-lambat tak apa, asal betul. Jangan pi pederah pi tuan-puan sekalian, banyak salah. Baca lambat-lambat tak apa, asal betul. Nah, dapat pahala. Pederah pi banyak salah, dosa pun dapat, pahala pun tak dapat. Tuan-puan sekalian, ikhtiar bagi perhabis untuk tak mau bagi dapat salah, tak mau salah bacaan. Tuan-puan sekalian, antaranya baca lambat-lambat lah. Kita bawa kereta, bawa slow-slow. Kalau ada apa-apa di depan, kita boleh mengelak. Kalau kita bawa laju, tuan-tuan sekalian, kalau kita bawa kereta laju, ada di depan apa-apa, payah nak mengelak. Macam tu juga baca Quran. Kalau kita baca laju, huruf payah di depan, kita jadi randuk ikut dah lah. Tapi kalau kita baca lambat-lambat, tuan-tuan sekalian, ada kalimah yang payah di depan dia, kita boleh fikir sat. Nah, tuan-tuan sekalian, kita boleh pi satu huruf bagi elok, no? Baik tuan-puan sekalian, baik, terus lagi. Wallahu ghaniyun. Yun tuan-tuan sekalian, bukannya yun. Jangan baca wallahu ghaniyun halim, bukan yun halim. Sekali lagi tuan-puan sekalian, wallahu ghaniyun halim. Ya baik, ayat yang terakhir, ayat 263 pula, 264. Ya ayyuha. Ini rumah semi di.
Rumah semi D tuan-puan sekalian. Duk sebumbung tapi ada dua rumah. Hak yang ni pun sama juga. Ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan, satu bumbung. Tapi tuan-puan sekalian, dia tetap mak jaiz juga. Tambah satu lagi hukmi di belakang. Mak jaiz munfasil hukmi. Panjang 4 pun boleh, 5 harakat pun boleh. Ya ayyuhalladzina tu mak badal. Amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wal adha, dha tu mak asli. Wal adha. Sekali lagi tuan-puan sekalian. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Ya, baik tuan-puan sekalian. Lepas tu terus lagi. كالذي ينفق ماله. Hu tu mak apa? Mak silah. Mak silah ni mesti kena ada ha dhamir baru boleh jadi maksilah. Tak ada ha dhamir tak boleh jadi maksilah. Nah tuan-puan sekalian. Maksilah apa ni? Maksilah qasirah. Sebab apa? Selepas ha dhamir tidak ada hamzah. Kalau ada hamzah, maksilah tawilah. Tawilah ni tuan-puan sekalian panjang. Qasirah pendek. Semayang jamak qasar. Qasar 4 rakaat kepada 2 rakaat. Potong 2 tinggal 2. Qasar pendek 2 rakaat. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billah. Billah bukan billah. Billahi wal yaw bukannya yaw. Yaumil bukannya akhir. Tuan-puan sekalian, ra nipis. Akhir. Baik tuan-puan sekalian. Ni, sagi saya ambil perkataan ini. Ri'a ni saya ambil perkataan ini, saya nak buat status tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan cuba komen sat. Ni mak apa ni? Ada orang kata mak apa? Mak badal. Sebab apa dia kata hamzah bertemu dengan alif mat? Dia kata mak badal. Ada orang kata mak wajib muttasil. Sebab apa kata lagu tu? Dia kata alif mat bertemu dengan hamzah. Ada orang kata mat lazim kalimi mak lazim kalimi mukhaffaf. Tuan-puan sekalian, ada orang kata apa ni? Maklin. Tak ada orang tak kata maklin. Kalau orang yang jenis duk mengaji ni tuan-tuan sekalian, dia akan keliru macam mana? Ni kalau orang yang jenis mengaji lah. Kalau orang yang jenis duk mengaji tajwid ni, dia akan keliru kat mana tuan-tuan sekalian? Ri'a ni dia akan kata lagu ni mak lazim pun boleh jadi kak. Dia akan kata lagu tu mak lazim kalimi musaqqal, mak lazim kalimi harfi pun, mak lazim kalimi mukhaffaf pun dia boleh kata juga. Mak wajib pun dia boleh kata juga. Mak badal pun dia boleh kata juga tuan-tuan sekalian. Ni orang-orang yang mengaji lah. Ni keliru orang mengaji. Kalau orang tak mengaji macam mana? Orang tak mengaji Syed Aiblan dia kata apa? Ni mat iwak. Tuan-puan sekalian, tak apa. Pelan-pelan. Baik tuan-puan sekalian lah. Okey. Jadi hari ini sagi tuan-tuan, sama-sama kita komen lah. Dia bila kita buat lagu tu baru kita ingat. Macam contoh mak tamkin kan. Mak tamkin. Semalam kalau tak salah malam tuan-tuan sekalian, saya tak letak hukum salah, kita pun jadi buat tak tahu. Macam tu lah. No, tapi apabila kita salah tuan-tuan sekalian, maka kita jadi tahu tu no, jadi payah kita nak hilang. Tuan-tuan pula tahu itu ustaz tu ada beritahu itu salah, betul ustaz betul balik. Tuan-tuan ingat tu itu mak tamkin. No. Macam ni pula tak apa. Macam ni kita buat saya buat terpekat-pekat komen no. Tuan-tuan sekalian. Ria'an nas. Terus lagi tuan-puan sekalian, jap nah kita ulang balik. Kalladhi sekali lagi 1 2 mula. Kalladhi yunfiqu
ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Macam tu. Akhir. Ra ni pe kan ra terbaik? Ra ni pe. Tuan-puan sekalian. Kemudiannya, فمثله كمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. Bukan صلدا. Da tu mat apa tu? Da tu mat apa? Mat asli ya? Tak, bukan mat asli, mat iwaq. Sekali lagi tuan-puan sekalian. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Baik, sebab apa atas lam tu ada tanda syaddah? Sebab apa atas lam ada tanda syaddah? Duk tak duk ada tanda syaddah. Tuan-puan sekalian. Sebab apa atas lam ada tanda syaddah? Sebab apa atas lam ada tanda syaddah? Apa fungsi dia? Fungsi dia tuan-tuan sekalian, kalau saldalla yaqdiru, dia fungsi dia ketika mana sambung bacaan. Tapi kalau kita berhenti dan ibtidak pada la, tidak ada fungsi apa-apa pada syaddah tu. Tuan-tuan sekalian, itu kaedah dia. Kalau kita berhenti pada salda, lepas tu ambil balik la yaqdiru, tak ada apa-apa syaddah tersebut. Tapi syaddah itu berfungsi apabila kita sambung daripada belakang saldal la yaqdiru, baru ada fungsi. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan cuba tengok pada surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal. Baik, pada perkataan pada huruf qaf ada apa? Ada tanda syaddah. Ada tanda syaddah. Tuan-tuan sekalian, ada tanda syaddah. Ayat lain tuan-tuan sekalian, ayat lain. Saya lupa dah ayat tu. Bukan. Jangan nak tulis. Tuan-tuan sekalian, ayat apa dah? Saya lupa dah. Pada kalimah tersebut ada tanda syaddah. Baik, tak apa, nanti kalau kita jumpa nanti kita akan beritahu tuan-puan yang dirahmati Allah. Baik, hal ini lam ini kalau kita kata la yaqdiru, kalau kita baca la yaqdiru, maka tidak ada fungsi apa-apa pada syaddah tu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Sekali lagi tuan-puan sekalian, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Terus lagi tuan-puan sekalian, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sekali lagi tuan-puan sekalian, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang balik bacaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Baik, tema kita pada hari ini tema yang ketiga tentang apa? Hukum mat. Mat yang kita belajar pada hari ini adalah mat tamkin. Mat tamkin ada 3 ya. Nah, tuan-puan sekalian, dalam penulisan ada 2 ya. Kalau ikutnya ada 3 ya dalam penulisan. Ya pertama tu ada tanda syaddah berbaris kasrah, ya kedua berbaris sukun, ya pertama tu ada 2 ya, ya ketiga tu ada, ya kedua tu ada 1 ya. Semuanya ada 3 ya. Itu adalah mat tamkin an-nabiyyin. Nah, tuan-puan sekalian, dia hanya berlaku pada huruf ya sahaja. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk masuk join daurah tajwid di Perak ataupun di Kedah, tuan-puan sekalian, di Kedah di Al-Ustaz, mungkin kami akan buat di Masjid Sultanah. Di Perak, di Taiping, tuan-puan sekalian, belum lagi dapat dewan. Jadi siapa-siapa yang nak join untuk daurah tajwid secara berkitab, tuan-puan sekalian, matan Arab, tapi diterjemahkan, insya-Allah tuan-tuan sekalian, dia mudah. Kalau dalil kepada idgham ma'al ghunnah, apa dia? Dalil kepada huruf mat, apa dia? Tuan-tuan sekalian, semuanya ada di dalam kitab tersebut. Tuan-puan yang dirahmati Allah SWT, saya harap pada tuan-tuan untuk join. Semua hidup sekali sahaja daurah tersebut. Daurah secara berkitab. Untuk dewasa RM80, untuk pelajar RM60. Jadi siapa-siapa yang nak taja untuk pelajar, maka dipersilakan untuk WhatsApp ke dalam nombor tersebut. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah SWT, jadi minta share pada sahabat-sahabat kita semua. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله esok kita jumpa tuan-tuan sekalian, insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.